Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, welcome dan selamat datang sekali lagi ke program Cafe Cinta, satu program gabungan antara Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Kota Kinabalu dan juga unit Hal Ehwal Islam dan Masjid Universiti Malaysia Sabah. Saya Nur Hazrin Mat Musa atau boleh dipanggil Hazrin, adalah moderator untuk sesi forum pada pagi ini. Tetapi bersempena dengan tema Cafe Cinta, kita dah rebranding forum ni jadi Sembang-Sembang Cinta. Dan tema untuk Sembang-Sembang Cinta kita pada pagi ini ialah bila baju kurung bertemu baju Melayu. So, siapa yang pakai baju kurung hari ini? Angkat tangan. Yang pakai baju Melayu? Okey. Hati-hati ya bila bertemu. Okey. Untuk memulakan sesi Sembang Cinta kita pada pagi ini, eloklah saya mulakan dengan memperkenalkan panelis yang akan menyemarakkan lagi Sembang Cinta kita pada pagi ini. Kalau tak terkenalkan pun memang dah terkenal kan? Kecuali saya lah. Tiga-tiga ni memang terkenal kecuali saya. So, insyaAllah panelis kita yang pertama ialah Ustazah Fatimah Syarha binti Muhammad Nurdin. Okey. Siapa yang satu nama yang sangat popular di Malaysia, terkenal sebagai novelis Islam yang terkenal, dan antara novelnya yang amat popular ialah Tautan Hati dan juga Pemilik Cintaku Selepas Allah dan Rasulullah. Okay. So basically Ustazah dilahirkan pada 17 Oktober 1984 di Hospital Sultanah Zahirah, Kuala Terengganu. Merupakan graduan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, pengkhususan dalam fiqh dan psikologi. Kemudian mengambil ijazah bacaan Al-Quran bersanad dan daurah bahasa Arab di Universiti Syekh Ahmad Kitar, Damsyik, Syria. Kelulusan master di UIAM dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Okey. Ustazah turut berpengalaman menjadi tenaga pengajar di UM di Jabatan Sains Penggunaan dan Pendidikan Islam, dan kini dalam proses menyambung PhD. Okey. Okey, panelis kita yang kedua, satu nama yang antara nama yang wajib dikenali di UMS, okey, ialah Ustaz Iswaq Haji Ramli. Berasal dari Kelantan, tapi sudah sangat lama menetap di Sabah. Betul, Ustaz? So boleh dikira orang Sabah lah. Okey. Mendapat ijazah sarjana muda dari Universiti Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah dalam bidang bahasa Arab. Master ataupun sarjana dalam bahasa Arab juga dari Universiti Melaya, dan sekarang menjawab jawatan sebagai pensyarah bahasa Arab di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS. Juga merangkap sebagai ketua unit Hal Ehwal Islam dan Masjid UMS. Okay. Berkahwin, status berkahwin 3. Maksud saya berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata. Minta maaf. First time jadi moderator, minta maaf. Okey, so itu panelis kita yang kedua. Panelis yang ketiga juga antara nama yang wajib untuk dikenali di UMS. Okey, Ustaz Samit bin Abdul, asal Lawas Sarawak, dapat ijazah sarjana muda dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir. Dapat master syariah dari University of Jordan, dan sekarang sedang meneruskan pengajian di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di peringkat PhD dalam bidang syariah juga. Dan jawatan beliau ialah pensyarah kuliah Tamadun Islam dan Asia Tenggara di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UMS, dan juga merangkap yang di-Petua ISMA Kota Kinabalu. Berkahwin, tak boleh nak cakap kahwin 6. Berkahwin dan mempunyai 6 cahaya mata. Okey. So sebelum kita mulakan sembang kita pada hari ini, suka cerita untuk saya terangkan seberingkas format sembang. Tak ada format nanti, tapi tak apalah. Ada format, dia ada 3 pusingan. So basically satu pusingan akan berlangsung dalam 30 minit. Okey. Pusingan yang pertama dan kedua sudah ada set soalan yang dikemukakan untuk panelis, dan yang ketiga kita akan buka untuk hadirin sekalian. Dan cara bagaimana untuk
semua mengemukakan soalan adalah dengan SMS kepada nombor yang tertera di sebelah kiri saya ataupun di sebelah kanan anda, 016-220-0817. Diulang, SMS ke 016-220-0817. Nombor ini efektif untuk hari ini saja. Tak ada. Okey. So siapa yang tadi tak berkesempatan untuk bertanyakan kepada Dr. Hatta, boleh juga SMS kepada nombor ini. Dalam SMS tu, kalau boleh nyatakan kepada siapa anda ingin soalan ini diajukan. Okey? So minta hadirin ambil peluang untuk bertanyakan panelis-panelis kita yang hebat pada hari ini. Jangan lepaskan peluang anda. Okey, untuk tidak membuangkan masa lagi, InsyaAllah saya akan mulakan pusingan yang pertama. So soalan pertama adalah untuk Ustazah Fatimah Syarhah. So bersempena dengan program kita kan, Cafe Cinta, dan kita pun dah tengok montage tadi. Tajuk montage tu ialah Tan Hong Ming in Love. So kita cakap pasal love, kita cakap pasal CINTA, cinta. Dan pada hari ini phrase ataupun frasa I love you, you love me is very easy to say. Even budak kecil macam Tan Hong Ming tadi pun dah pandai sebut. Kenal tak Tan Hong Ming? Budak pelakon utama dalam video klip tadi kan? Okay. So budak kecil pun dah pandai sebut I love you Ustazah. Seolah-olah perkataan love tu memang dah naturally known ataupun naturally understood, mudah dipahami. So soalannya ialah, adakah cinta itu menurut Islam, dan apakah cinta itu menurut Islam, akan saya, dan sejauh mana ruang lingkup cinta dalam menghubungkan antara manusia dengan pencipta dan juga manusia sesama manusia dan juga makhluk yang lain. A'udzu billahi samil 'alim minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad al-muha ilayhi min rabbih nun wal qalam wa ma yasturun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang hebat berkata-kata, yang disekali Ustaz Isra' Ramli dan juga Dr. Sarif Abdul, yang memang banyak berbakti pada masyarakat, menyebarkan erti cinta. Tak lupa Encik Abang Sayang Dr. Farhan Hadi bin Muhammad Taib, pemilik cintaku setelah Allah dan Rasul, yang sudi menemani. Dan yang istimewa, hadirin hadirat warga dewan, adik-adik yang akak sayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga inilah insan-insan yang Allah pilih mempersiapkan diri dengan fardu muslim dan akan dianugerahi dengan baitul muslim. Dan kalau tak dapat baitul muslim sekalipun di atas dunia ni, insya-Allah inilah hati-hati yang tak akan pernah mengenal kecewa kerana dia kenal cinta yang sempurna, cinta maha agung, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Berbaik tentang arti cinta. Budak kecil pun tahu sebut ya, kata-kata. Jadi, masakan tidak, cinta ini adalah kecenderungan ataupun suka kepada sesuatu. Kat sini, adakah orang yang tak pernah jatuh cinta? Cuba angkat tangan. Seorang dua yang tak pernah tu, biasa tu. Yang tak normal seorang dua tu biasa lah kan? Yang normal insya-Allah akan pernah rasa suka, rasa syok, rasa minat, rasa kagum dekat seseorang. Bila perasaan tu berlegar di sudut hati dan dia tidak terjemahkannya ke dalam bentuk jalan-jalan yang menghampiri zina, perasaan itu masih kekal sebagai fitrah. Tapi ingat, fitrah itu boleh bertukar menjadi fitnah. Dan fitnah itu boleh menghancurkan hidup seseorang kalaulah makin dilayan-dilayan tanpa peraturan. Okey, akak buktikan ya. Contohnya, kita nak makan gula 3 kilogram sehari.